Okey, Coach Syarul, perlawanan satu mata diberi untuk dua pasukan lah. So boleh Coach Syarul sendiri berikan komen dan pandangan untuk game petang ni. Okey, sebenarnya kita dalam duyung ni, misi kita adalah untuk menang. Kalau kita menang, kita akan layak ke suku akhir. Itu saja dia punya chances yang paling baik lah. Dan dalam tempoh seminggu sebelum game ni kita buat preparation awal. Dan memang kalau tengok daripada game tadi, daripada awal kita dah memang all out attack. Kita cuba mendapatkan gol awal. Namun kita memang kita tahu kehebatan Tek Hin ni macam mana. Jadi dia orang dapat menjaringkan gol dulu. Namun kita bagi fight sehingga kita dapat dua peluang, dua penalti, satu penalti itu tak dapat disudahkan lah. Lepas tu bila Tek Hin membalas serangan dan dia dapat menjaringkan gol kedua, kita masih lagi rasa ada peluang, masa masih lagi panjang. Cuma gol yang kita dapat, gol penyamaan tu, kita rasa dah terlalu suntuk untuk kita untuk tambah lagi gol. Jadi apa yang saya boleh katakan tentang pasukan cuba buat sehabis baik. Kita memang misi kita cuba layak ke suku akhir. Dan kita ni pun adalah newbies dalam A2 ni, dan ini adalah kali pertama kita masuk. Sekurang-kurangnya kita tidak menjadi pasukan yang di bawah dan menjadi pesaing untuk dalam kumpulan zon selatan ni.